Okey, baik. Assalamualaikum guys. Petang ni kita akan buat nasi goreng sell out. Okey, nasi goreng sell out. Okey, bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang nak tengok saya buat macam mana, okey, jom kita buat. Okey, pertama panaskan kuali, masukkan minyak. Okey, kita goreng nasi dia. Baik, masukkan sayur dulu. Sayur ABC ya. Sayur dulu. Okey, lepas tu ketuk bawang putih. Ketuk bawang putih. Ketuk bawang putih, masukkan. Okey, tumis. Alright. Tumis, masukkan telur. Masukkan telur, dia goreng dulu. Okay guys, dan masukkan nasi. Nasi goreng sell out Ini cara kita lah. Nasi goreng sell out. Jadi video ni tak ada saya potong-potong, langsung jadi. Tak ada saya cut, tak ada saya apa-apa. Okay, pastikan nasi tu jangan hangus, biar dia tak bau wangit. Okay, baik. Inilah penampakan dia, nasi goreng sell out. Okay, bahan dia: gula 1, ajinomoto 1 tapi jangan penuh sangat ajinomoto. Okey. Air garam 1,5. Ya, okey, goreng. Right. Angkat, letak dalam pinggan dulu. Right. Dalam pinggan dulu. Kenapa kicap sotong tu sikit saya bagi, tak macam buat nasi goreng lain sebab ini ada lauk dia. Lauk dia dah lengkap dengan perasa, lengkap dengan bumbu.